Yang ni semua boleh? Sambal sekali ke asing? Asing. Asing. Nak lauk apa? Nak paru dengan sotong. Paru dengan sotong. Satu je? RM9. Okey, awak punya RM9 tapi bayar RM5 je hari ni. Tolong tik. Ada orang dalam ni. Ni semua buat. Abang punya 14. Ini ada orang tak abang bayar 10. Terima RM10. RM5. Terima kasih. Sudah ada depan. Yes, morning. Siapa belum? Selamat dulu. Peace. Tak nak. Senang tak? Majuk lah. Okey. Yang ni ikan bilis tak nak? Boleh lah. Sambal sekali ke asing? Sambal tu masih biasa satu. Sekali. Sambal extra? 2 senduk lah. Okey lah. Satu lagi? Sotong. Datang demi paru lah. Datang demi paru lah. Saya first time nak try. Ya ke? Harap Saya pot hari ni. harap kena dengan selera tak? Kita ada sambal kerang. Hari ni rendang. Rendang kerang. Paru. Kasih sambal satu je. Dengan nasi kerabu. Lauk dengan ni asing ya? Asing. Bukan paru paru je. Dan nasi kerabu. Potong kan? Ini setengah. Nak asing. Sekali je. Ini je Wak. Okey, semua RM14 tapi hari ni ada orang infak Wak RM10 je. Awak jangan speechless lah Wak. Hari ni ada orang infak. First time nak try kan? Alhamdulillah ada rezeki awak. Harap kena dengan selera ya. Lalu tak nak ada. Tak tahan. Terima kasih. Saya jual sudah ada depan. Siapa belum? Memang? Selamat. Bahan ni nak sekali je. Semua sambal asing sekali. Semua sambal asin. Okey, ini semua boleh? Dua biasa kan? Sambal asin. Jangan